Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, Barisan Jawatan Kuasa, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dimuliakan lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan masih diberikan kelapangan untuk terus berada di dewan solat, khususnya di rumah Allah ini, untuk kita membincangkan permasalahan dan persoalan yang berkaitan dengan fiqh nikah ataupun fiqh munakahat. Alhamdulillah kita sempat bertemu pada pertemuan yang lalu, bulan lepas. Setelah kita bercuti untuk bulan Ramadan yang lalu, dan sebelum Ramadan pun saya ingat tak sempat kita berjumpa. Kita membincangkan permasalahan yang berkaitan dengan nafkah. Itu adalah pertemuan kita yang lalu. Nafkah yang khusus yang kita nak lihat ialah berkaitan dengan nafkah suami kepada isteri lah, dan juga nafkah selaku ketua keluarga kepada anak-anak. Kerana ada masalah seorang isteri yang dia kecewa dengan suami dalam dia membantu memberi nafkah kepada suami, tiba-tiba suami khianati kepercayaan isteri tadi. Dia ambil duit isteri, dia mencuri duit isteri, dan akhirnya dia tak nak berkongsi lah dari segi pemberian nafkah dalam rumah tangga. Jadi dia tanya, berdosa ke tidak? Berdosa ke tak kalau dia tak bantu suami, tak bagi nafkah kepada kehidupan dia suami isteri. Jadi kita lihat persoalan hukum, tuan-tuan. Yang pertemuan yang lalu, nafkah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suami melalui nas Al-Quran berkaitan dengan kewajipan nafkah ini bukan terletak kepada isteri untuk menafkahkan nak menafkahkan keluarga. Dalilnya dalam Al-Quran. Semalam ini saya nak kongsikan berkaitan dengan, kita lihat sebelum ini dari segi syarak, kita nak lihat dari segi perundangan, akta yang khususnya yang berkuasa khususnya di wilayah persekutuan. Dalam akta tadi disebutkan tentang perkara-perkara yang melibatkan nafkah ini. Antaranya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sebut surah An-Nisa ayat 34 berkaitan dengan nafkah ini ialah kewajipan suami. Kerana Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Di hujungnya Allah sebut wa bima anfaqu min amwalihim. Di awalnya Allah menyebut tentang ketua dalam rumah tangga, khususnya adalah lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. So dalam rumah tangga ini, isteri tadi berada di bawah kuasa suami lah. Tapi Allah sebut di hujung wa bima anfaqu min amwalihin. Dan lelaki tadi juga, ataupun suami tadi, ataupun pemimpin tadi, dia menafkahkan daripada harta dia. Baik, itu adalah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam perundangan, khususnya di wilayah persekutuan ini, ada membincangkan tentang nafkah isteri, anak dan lain-lain. Dalam Akta 303, tuan-tuan boleh rujuklah selepas ini, tuan-tuan boleh rujuk Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam wilayah-wilayah persekutuan. Di situ ada membincangkan berkaitan dengan nafkah ini, khususnya bahagian bahagian 6 adalah bahagian 6 kat sini. Di bawah section 59. Dia bermula dengan section 59 berkaitan dengan nafkah ini. Section 59 menyebut kuasa mahkamah
memerintah nafkah bagi isteri. Jadi kalau tadi dalam syarak tadi, kuasa yang menetapkan kewajipan bagi nafkah tadi Allah. Di dalam surah melalui Al-Quran, melalui surah An-Nisa ayat 34. Jadi di dalam akta ini, di wilayah persekutuan ini, kuasa untuk memerintahkan suami untuk bayar nafkah ini kuasa mahkamah. Mahkamah bidang kuasa mahkamah yang ada kuasa. Tak boleh kita sendiri ustaz pergi cakap awak bagilah nafkah ni. Cakap boleh, tapi tidak ada undang-undang bidang. Tapi kalau mahkamah dah putuskan sekian-sekian ni kewajipan nafkah, maka suami tadi dia wajib melaksanakan perintah tersebutlah. Baik tuan-tuan, dalam akta ni, dalam seksyen 59 ini, kuasa mahkamah memerintah nafkah bagi isteri dan efek nusus. Berarti kalau isteri tadi dia tergolong dalam golongan orang yang nusus, apakah ada kesan ataupun tidak terhadap nafkah? Kita pun lihat dah sebelum ini tuan-tuan kan, siapakah dari kalangan isteri yang tidak berhak menerima nafkah dalam pertemuan yang lalu kan? Siapakah di kalangan isteri yang tidak berhak menerima nafkah? Antaranya kalau kita lihat sebelum ni, isteri yang masih kecil, yang belum lagi dicampuri, maka isteri tadi dia tidak berhak untuk mendapat nafkah. Dan kalau suami tak bagi pun tidak berdosa. Itu hukum fiqh. Dan ini pernah berlakulah dalam rumah tangga baginda Nabi SAW, di mana baginda berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Ketika Sayyidatina Aisyah masih kecil, Nabi tidak bersama dalam tempoh beberapa tahun, 3 tahun, sehinggalah usia 9 tahun barulah Nabi bersama. Maka dalam tempoh tersebut nafkah tadi tidak dituntut melalui hak dia sebagai isteri, maka ditanggung oleh bapa dia lah. Yang kedua ialah isteri telah berpindah. Itu dari segi syarak lah. Isteri telah berpindah dari rumah tempat kediaman tanpa kebenaran suami, maka isteri tadi boleh dikategorikan sebagai isteri yang nusus. Dan juga isteri bekerja ataupun membuka perniagaan sedangkan suami melarang dia daripada bekerja, maka dia termasuk juga nusus. Isteri berpuasa sunat pun juga termasuk, kalau suami tidak izinkan, maka dia hari itu dia tak dapat nafkah. Okey, kita tengok itu yang kita lihat dululah. Maka kita tengok dari segi undang-undang ini tuan-tuan, sebab kita nak tengok undang-undang ini dia sebenarnya dia tidak bercanggah dengan nas syarak. Dia selari dengan nas syarak. Baik, tertakluk kepada hukum syarak, mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri ataupun bekas isteri. Dalam seksyen 59 ni kurungan 1. Jadi mahkamah tadi dia ada kuasa untuk memerintahkan suami untuk memberi nafkah kepada isteri ataupun bekas isteri. Macam mana bekas isteri ni boleh dapat nafkah? Isteri ni kita tahulah memang dia adalah di bawah suami. Bila berlakunya, kita tengok dulu sebab apa suami tadi kena bagi nafkah, sebab adanya akad nikah. Sebab isteri tadi rela untuk menyerahkan diri dia, dan suami tadi dapat menikmati isteri tadi. Maka kerana itulah suami tadi wajib bagi nafkah kepada isteri. Yang ini tuan-tuan, bekas isteri ini maksudnya bekas isteri yang dalam tempoh edah. Ketika itu menjadi kewajipan suami juga. Mahkamah boleh memerintahkan. Dan kalau kita lihat, bila berlaku perceraian di mahkamah, biasanya pengalaman saya lihat kami panggil perintah bersih yang dikeluarkan oleh mahkamah tentang status perceraian tersebut. Di situ ada 3 benda lah biasanya kita lihat. Pertama sekali kita lihat, sebab kadang-kadang dia orang datang nak daftar saja, nak daftar CJ cerai lah bila dah ada putusan mahkamah. Kadang-kadang dia datang nak rujuk. Dah mahkamah dah putus dah, duduk dia simpan dulu sampai sebulan. Lepas tu puas makan nasi kedai mamak kan, rindu ke air tangan isteri. Biasalah kan, rindu ke air tangan isteri, dah
isteri pun dah jadi lembut, nak rujuk, datanglah, nak rujuk. Jadi kita perlukan perintah tadi, perintah mahkamah. So kita tengok ada 3 benda kat situ. Pertama, kita tengok pernikahan, perceraian tadi memang dah disabitkan oleh mahkamah jenis perceraian dia. Kan jenis perceraian ni kan ada banyak. Ada yang cerai talak, ada yang cerai fasakh, ada yang cerai ta'liq. Itu jenis-jenis dia. Jadi kita nak tengok perceraian tadi. Kalau katakan perceraian tadi dia termasuk dalam cerai yang talak raj'i, bolehlah rujuk. Kalau katakan datang tadi nak rujuk. Tapi kalau dia bercerai tadi dalam kategori cerai yang tak boleh rujuk, ada juga. Dia itu cerai talak bain. Contoh ceraian secara fasakh, dia termasuk kategori bain, bain sughra. So tak boleh rujuk. So kalau nak rujuk juga kita kena proses dah dia untuk dia akad nikah semula. Itu pentingnya perintah tadi, sebab kita nak tahu jenis perceraian tadi. Kalau jenis raj'i, settle. Datang nak rujuk, okey. Kalau datang nak daftar saja tak ada masalah lah. Yang kedua, kita tengok dari segi tempoh iddah. Bila bercerai tadi, tengok iddah kat situ. So dalam tempoh iddah tadi dia kait sekali di situ. Biasa dalam perintah tadi dia kait sekali dengan wajib beriddah dan suami wajib memberi nafkah dalam tempoh iddah. Dia nyata kat situ. So tengoklah iddah tadi berapa lama. Dan iddah ni pula dia ada jenis dia, ada kategori suci, ada kategori bulan. Kalau katakan yang dah tidak ada lagi period, maka jelaslah perlu beriddah selama 3 bulan. Kalau katakan yang masih ada period, yang muda, yang belum lagi menopause, perlu beriddah 3 kali suci. Dalam situ dinyatakan dalam perintah tadi. Dan juga di hujungnya bilangan talak, talak 1 kali pertama, ataupun talak 1 kali kedua. Ada dinyatakan. Kalau dia ada rekod dalam mahkamah, dia akan nyatalah. Kalau katakan talak 1 kali kedua, berarti dia pernah bercerai dah sebelum ni. Talak 1 juga sebelum ini, dan ini talak 1 kali kedua, berarti dia dah ada dua kali talak dah. So kalau dia datang nak rujuk lagi, boleh. Boleh. Sebab talak ini kan boleh rujuk 2 kali. Itu pentingnya perintah bersih. So dalam tempoh iddah tadi, maka suami wajib memberikan nafkah. Itu adalah bidang kuasa mahkamah. So tidak salah lah, selarilah dengan perintah Allah tadi, kena bagi nafkah kepada orang yang berada di bawah sebagai ketua tadi lah. Dan dia sebut pula dalam kurungan 2 tertakluk kepada hukum syarak. Dia bagi juga tertakluk kepada hukum syarak. Dan pengesahan mahkamah, seseorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusus. Dia sebut umum saja sini. Apabila dia nusus, antara tadilah berpindah rumah, berarti keluar daripada rumah, sebahagian daripada perkara yang dikategorikan sebagai nusus. Enggan menyerahkan diri dia kepada suami juga termasuk nusus. Atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suami, atau perintah sah suami. Antaranya apabila dia menjauhkan dirinya daripada suami. Dia menjauhkan diri dia daripada suami, maka dia tadi, isteri tadi, ataupun isterilah, isteri, khususnya isteri tadi, maka walaupun dia ada hak untuk mendapat nafkah, tapi ketika ini dia memberi kesan kepada diri dia tadi tidak layak untuk mendapat nafkah. Dan tidak berdosa lah suami tak bagi nafkah, tidak berdosa. Ataupun disebut sini B, apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suami. Tadi pun kita tengok dari syarat tadi, berpindah daripada rumah yang disediakan, termasuk juga perkara yang syarat larang. Sebab menjadi tanggungjawab suami menyediakan nafkah tempat tinggal. Isteri tak boleh pindah sesuka hati, melainkan dengan izin. So dari segi undang-undang pun dia sebut jelas kat sini, apabila dia meninggalkan rumah suami, berarti meninggalkan tanpa kerelaan, tanpa izin daripada suami, tanpa apa-apa sebab yang sah mengikut hukum syarak lah. Panjang lah kalau kita nak bincang ni. Saya tersentuh dah. Kalau dia keluar rumah tadi ada kebenaran syarak, maka syarak tadi
tidak menggugurkan hak dia lah. Kata rumah tadi tidak selamat dan sebagainya. Okey. Ataupun bila isteri tadi nusus, dia menjauhkan diri dia daripada suami, tidak memenuhi kehendak suami, dan ketika itu suami tadi tidak berdosa sekiranya tidak memberi nafkah kepada isteri. Tapi kalau katakan isteri tadi dia menyesal, dia minta maaf, dia kembali taat kepada suami, kalau di sini dia sebut setelah sahaja isteri itu bertobat dan menurut kemahuan dan perintah sah suami, maka isteri itu tidak lagi menjadi nusus. Jadi bila dia dah minta maaf, dia dah dah menyesal, maka suami kena tunaikan balik bagi nafkah. Kalau tak tunai, maka berdosa balik. Isteri tadi sudah tidak bila isteri tadi tidak dikategorikan sebagai nusus. Okey, nampak tuan-tuan Jadi ini adalah perkara yang selarilah dengan syarak yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ada kuasa untuk memerintahkan memerintahkan suami tadi untuk memberikan nafkah, dan dari segi undang-undang pun sama juga tuan-tuan. Perkara yang saya nak kaitkan juga ialah dalam undang-undang ni dia sebut sini lamanya tempoh perintah nafkah. Bila dah keluar perintah tadi, maka perintah tadi terpakai. Sekiranya tidak dipatuhi, boleh dilaporkan kepada mahkamah. Jadi orang yang tidak menunaikan perintah mahkamah ni boleh disabitkanlah engkar arahan mahkamah. Itu ada lagi lah boleh dipaksa. Baik, bila mahkamah menetapkan suami tadi kena bayar nafkah sekian, terutama tempoh dalam iddah kalau katakan bercerai ataupun dalam tempoh perkahwinan, maka di sini disebut sesuatu perintah nafkah dinyatakan sebagai selama mana satu tempoh yang lebih singkat atau telah dibatalkan dan tertakluk kepada Seksyen 65. Seksyen 65 ni apa benda ni? Sesuatu perintah nafkah hendaklah tamat. Kena begini. Saya nak ambil yang ni. Sesuatu nafkah tadi, perintah mahkamah tadi, bila mahkamah keluarkan dia akan tamat apabila orang yang kena bayar tadi meninggal. Suami meninggal tadi. Maka tak ada lah, habis lah kuasa nak bagi nafkah macam mana dah. Orang yang kena bagi nafkah tadi dah meninggal, ataupun orang yang menerima nafkah tadi meninggal. Si isteri tadi meninggal, maka ketika itu walaupun ada perintah, automatik perintah tadi terbatal dengan sendirinya. Melainkan kalau perintah bab nafkah untuk anak-anak tu lain, dia akan pergi kepada tanggungjawab orang yang berikutnya, perlu menafkahkan anak-anak tadi. Okey, nampak tuan-tuan apabila membayar nafkah itu ataupun apabila mati orang yang berhak menerima nafkah itu. Antara salah satulah orang yang memberi nafkah dia meninggal ataupun orang yang menerima nafkah tadi meninggal, maka perintah mahkamah tadi sudah tidak lagi terpakai. Okey, baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya saya lompat-lompat tuan-tuan, nak baca satu undang-undang ni payah juga. Yang berikutnya, perintah mahkamah ini dia boleh dipindah. Bila diputuskan, dia tidak kata, kalau katakan suami masa dia buat persetujuan dulu dia mampu sekian-sekian, tapi tiba-tiba dia jadi hilang pekerjaan ataupun bisnes dia terganggu dengan krisis global. Jadi dia punya pendapatan dia dengan ni, jadi dia boleh buat pindaan terhadap perintah mahkamah. Jadi ada dinyatakan dalam Seksyen 66. Samalah juga tuan-tuan, saya ada satu kes, ada seorang perempuan
yang nak ubah balik keputusan hak jagaan anak. Ini dalam bab hadanah. Jadi dia dah bincang dengan suami, bukan suami lah, bekas suami. Saya nak kaitkan bahawasanya nafkah ini pun boleh pindah, apatah lagi kalau katakan hak hadanah juga pun boleh pindah. Jadi ada orang perempuan ni, dia dapat dah hak jagaan anak tadi, tapi dah dapat lama dah, sehingga anak tu dah besar dah. Masa dia buat tuntutan hadanah tadi, anak kecil-kecil lagi, anak kecil-kecil. Sebab hadanah ni dia biasanya dia buat tuntutan anak yang belum memayis, benar, anak yang belum memayis. Tapi bila anak dah besar, dah memayis, biasanya dia buat secara pilihan, dia panggil kafalah. Anak tadi yang memilih nak duduk dengan siapa. Tapi orang kita ni dia gaul semua hadanah, semua anak, 5 orang anak tadi, yang besar yang kecil semua dia panggil tuntutan hak hadanah. Jadi si dalam kes ini anak tadi bila dah besar, payahlah sikit nak dengar cakap mak ni. Anak lelaki pula tuan-tuan, sekolah pun tak berapa nak pergi. Jadi apa nama ni, isteri risaulah, menyebabkan tak sekolah kan. Jadi bila nak bagi balik kat ayah, awak jagalah dia pula, saya dah tak boleh nak urus dah. Saya dah tak boleh nak urus dah anak. Jadi suami dia kata, kita pegang putusan mahkamah lah. Jadi bila pegang putusan mahkamah, seolah-olahnya biar duduk dengan isteri lah. Jadi isteri datang. Jadi saya kata boleh pindah, bawa bincang dululah. Kalau katakan tak ada ruang untuk berbincang, barulah bawa ke mahkamah untuk dipindah keputusan hak jagaan tadi. Sebab dalam perintah, kalau dalam kes jagaan ni tuan-tuan, dia ada 3 sebab. Dia ada 3 sebab keputusan hak jagaan tadi boleh dipindah, boleh disemak semula. Istilah dalam undangan dia semak semula dan bagi hujah-hujah, mungkin keputusan yang sebelum ini boleh berubah, ataupun boleh kekal dengan keputusan yang itulah semak. Orang pergi, kalau sekarang ni kan dia bawa pergi mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan kan, tapi yang ni semak semula. Jadi samalah juga dalam kes nafkah ini juga, mahkamah ada kuasa untuk pindah, dan dia boleh pindah ini boleh tambah, boleh kurang, berdasarkan hujah-hujah lah. Berdasarkan hujah-hujah. Terutama kalau hak nafkah dulu sekian-sekian, tapi bila dia nak tuntut lebih, boleh pindah lah. Terutama dalam tempoh perkahwinan. Kuasa mahkamah untuk mengubah perintah nafkah. Mahkamah boleh pada bila-bila masa dan dari masa ke semasa mengubah, atau boleh pada bila-bila masa membatalkan sesuatu perintah nafkah yang masih berkuat kuasa. Sama ada bercaga ataupun tidak bercaga, tu adalah kaedah lah. Tapi nak ceritanya, boleh ubah tuan-tuan. Boleh ubah. Perintah, katakan isteri dah dapat perintah dengan mahkamah, suami dia ni culas nak bagi nafkah, jadi dia dapat perintah setiap bulan sekian suami kena bagi nafkah. Sebab nafkah ini dia akan jadi benda yang wajib. Nanti dia akan ada satu section lagi, dia akan jadi nafkah tertunggak. Nafkah tertunggak ini dia jadi hutang. Dia jadi hutang tuan-tuan. Dalam kaedah fiqh pun begitu, hutang. Nafkah dengan isteri ini, kalau isteri tuntut dan isteri tidak reda, dia jadi hutang. Nanti besok bila meninggal besok, sebelum bagi harta pusaka, kena selesai dulu hutang tadi. Hutang dengan siapa? Hutang nafkah dengan isteri, hutang nafkah dengan bekas isteri, kena selesai. Tolak harta yang ditinggalkan oleh semati tadi. Baru lepas itu barulah dia kena barulah boleh bagi faraid. Itu hukum. Sebab dalam konteks hutang ini wajib dibayar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, pada bila-bila masa keputusan mahkamah tadi yang menetapkan jumlah sekian nafkah kepada suami, kepada isteri, maka menjadi kuasa mahkamah. Boleh pindah. Tapi dengan ada prosedur lah nak pindah tadi, dan juga ada kena bawa dia panggil dalam mahkamah ni kena sedia affidavit lah.
Tapi David tadi kena ada penyata-penyata lah, apa alasan-alasan, dan berlakulah hujah-hujah, dan maka hakim boleh memutuskan, meminda keputusan yang sebelum ini ataupun mengekalkan yang sebelum ini. Meminda tadi sama ada nak menambah ataupun mengurangkan bilangan jumlah yang ada tadi. Baik, ni pergi dah sebab saya kata dah tadi nafkah yang kena bayar di bawah perintah mahkamah tidak boleh dipindah hak milik. Nafkah yang kena bayar kepada seseorang di bawah sesuatu perintah mahkamah tidak boleh diserah hak atau dipindah hak milik ataupun kena tahan. Jadi kalau katakan nafkah tadi dah ni kena tunaikan lah. Tu saya nak tengok yang ni kan, menuntut tunggakan nafkah. Cuma dalam fiqh tak ada. Dia dianggap sebagai hutang saja. Dalam syarak, bila suami tadi tidak bayar nafkah, maka dia jadi hutang. Hutang ini sampai bila-bila lah, melainkan dihalalkan. So dari segi undang-undang, dia ada Seksyen 69 menuntut tunggakan nafkah. Menuntut boleh file di mahkamah untuk dapatkan tuntutan nafkah tertunggak sepanjang sekian-sekian tempoh perkahwinan, boleh dituntut. Dalam kurungan 1, tunggakan nafkah yang tidak bercagar, sama ada kena dibayar menurut perjanjian atau di bawah sesuatu perintah mahkamah, boleh dituntut sebagai satu hutang daripada pihak yang mungkir itu, dan jika tunggakan itu terkumpul kena bayar sebelum sesuatu perintah mahkamah dibuat terhadap pihak yang mungkir itu. Tunggakan itu boleh dibuktikan dalam keberkerapan, dan jika tunggakan itu terkumpul kena dibayar sebelum dia mati. Maksudnya itu ayat mahkamah, tuan-tuan. Cuma nak cerita sini, boleh dituntut nafkah tertunggak tadi dan dia dianggap kena bayar. Bila mahkamah dah putuskan, awak kena tunaikan nafkah kepada isteri sekian. Tapi bila dia ingkar, yang ingkar tadi katakan dah masuk setahun dia tak tunaikan nafkah, maka yang setahun tadi boleh adu dengan mahkamah, dan mahkamah boleh mengarahkan dia untuk dia dapatkan tunggakan tadi, dan dia kena bayar sebelum dia mati. Tunggakan itu adalah menjadi sesuatu hutang yang kena dibayar dari harta pusakanya. Kalau dia mati, sebelum dia matilah sebut ini, dan tunggakan tersebut menjadi satu hutang yang kena dibayar dari harta pusakanya. Samalah dalam kaedah hukum syarak ni, hukum undang-undang pun dia pergi juga dengan syarak. Macam saya sebut tadilah, kalau katakan hutang tadi yang dia tak tunai nafkah tadi dianggap sebagai hutang sampai dia mati pun, kalau tidak dihalalkan dia menjadi hutang. Dalam kaedah undang-undang pun dia sebut ni perlu dibayar sebelum dia mati, dan dia jadi hutang juga, ditolak daripada pusaka. Berarti macam saya sebut tadi lah, sebelum diuruskan pembahagian faraid, tuan-tuan belajar faraid kan, sebelum dibahagikan faraid tadi, maka kena selesaikan dahulu perkara-perkara yang sebelum itu. Antaranya ialah hutang. Katakan dia ada wasiat, kena tunai juga. Termasuk perkara-perkara yang perlu diselesaikan sebelum faraid diagih-agihkan. Dak urus jenazah tu awal lagi lah. Adanya wasiat, adanya hutang, adanya perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara-perkara yang berkait dengan undang-undang yang mana kita dah lihat dah sebelum ini, dia selari. Cuma tuan-tuan, cuma saya tak jumpa dalam undang-undang ini. Dalam fiqh ada membincangkan, sekiranya bagi yang berlainan agama, berlainan agama, tapi dalam undang-undang ni tak ada, tak jumpa, habis kat situ je. Jika suami isteri tadi kedua-duanya dalam segi syarak ni, dari segi syarak, jika suami isteri tadi asalnya dia belum Islam, dan disebut sini asalnya kedua-duanya kafir, kemudian isterinya masuk Islam, setelah kedua-duanya, sebelum itu dia dah pun hidup sebagai suami isteri lah,
Okey. Kemudian isterinya masuk Islam sedangkan suaminya tidak mahu masuk Islam. Adakah isteri yang masuk Islam itu masih berhak untuk menerima nafkah daripada suaminya yang belum Islam tadi? Ini dari segi syarak. Okey, dari segi syarak, apabila suami isteri yang sebelumnya tadi tidak Islam, kemudian isterinya masuk Islam, setelah kedua-duanya pernah hidup sebagai suami isteri, pernah pun melakukan hubungan, sedangkan suaminya tidak mahu masuk Islam, maka isteri itu berhak menerima nafkah daripada suaminya yang tidak Islam. Ini dari segi fiqh. Ada dibincangkan situ. Suami yang tetap wajib memberi nafkah kepada isterinya yang masuk Islam. Kerana halangan istimta' berhubungan kelamin datang daripada pihak suami, bukan daripada pihak isteri. Disebabkan suami yang tidak mahu masuk Islam. Tapi ini fiqh. Tapi bila dalam undang-undang tak ada, nak tuntut macam mana? Payahlah kan? Payahlah undang-undang dari segi syarak mengatakan isteri tadi dia berhak lagi menerima nafkah daripada suami yang berlainan agama. Tapi dari segi undang-undang tak ada, tuan-tuan. Isteri dah masuk Islam tadi, dia akan farak lah. Isteri akan duduk cara Islam dah. Suami yang tak Islam tadi duduk cara Islam lah. Cara kafir dia tadi lah. Dia akan memang akan dari segi perkahwinan akan terfarak dah. Tapi dari segi nafkah, nafkah begitu. Wallahu ta'ala. Okey. Persoalan lagi, sekiranya suami isteri itu Islam, kemudian suaminya yang keluar Islam, na'udzubillah lah, katakan masuk Islam sama-sama, tiba-tiba tadi dua-dua kafir, dua-dua belum Islam, salah seorang masuk Islam, yang masuk Islam tadi adalah isteri, maka isteri tadi berhak untuk mendapat nafkah. Katakan masuk Islam, tiba-tiba suami yang keluar Islam, isteri stay dengan Islam, pun sama juga. Apabila suami keluar daripada Islam, yakni murtad, setelah kedua-duanya pernah hidup sebagai suami isteri, maka isteri masih berhak lagi menerima nafkah dan tidak gugur nafkahnya. Ini pekah. Cuma undang-undang payah lagi nak tuntut macam mana. Biasanya suami tak akan bagi dah kan. Isteri pun tak nak duduk sekali dah, sebab dah bukan suami isteri. Dia memang perkahwinan tadi terbatal lah. Sekiranya isteri yang murtad, sekiranya isteri murtad sedangkan suami masih Islam, adakah berhak isteri menerima nafkah daripada suaminya yang Islam itu atau gugur hak nafkahnya? Ini sebaliknya lah. Sebaliknya, apabila isteri yang murtad sedangkan suaminya masih Islam, maka isteri itu tidak berhak lagi menuntut nafkah kepada suaminya yang Islam. Dia terbalik. Kalau katakan isteri yang keluar daripada Islam, maka isteri yang bukan Islam tadi, yang telah terkeluar daripada Islam tadi, dia tidak berhak lagi untuk menerima hak dia daripada suami, bekas suami dia, dan gugur hak nafkah itu ke atas diri isteri kerana halangan bagi suaminya untuk menikmati diri datang daripada pihak isteri. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang melibatkan nafkah, tapi tak ada dalam akta yang mengatakan yang berlainan agama ni boleh tuntut nafkah. Tapi dari segi syaraknya begitu, tuan-tuan. Untuk sekadar untuk makluman tuan-tuan. Baik. Seksyen 70 ada hak, katakan hak untuk mendapat nafkah tempat tinggal. Dan kita tahu dalam Islam 3 nafkah ini wajib bagi seorang suami, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makan minum dan juga pakaian. So dalam seksyen 71 dalam akta undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan ini juga menyebut seseorang perempuan yang diceraikan, ini bagi yang telah diceraikan lah, khususnya, dan kalau belum diceraikan pun memang dapat tempat tinggal ni, adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin,
selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal lain yang sesuai untuk isteri. Baik. Maksudnya di sini tuan-tuan, bila berlakunya perceraian, isteri tadi of course lah kena beredah. So dalam tempoh edah tadi, suami wajib menyediakan nafkah tempat tinggal kepada isteri yang diceraikan tadi. Dan kalau dia tidak, pertama sekali rumah yang dia duduk tadi itu adalah pilihan yang pertama, dia kena duduk situ. Melainkan kalau suami dia sediakan tempat lain. Suami nak duduk rumah tadi dan dia nak nak duduk rumah yang sedia ada, dia sewa rumah lain, dia letakkan bekas isteri tadi atau isteri yang diceraikan tadi di rumah yang disediakan. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada tempat tinggal yang lain yang sesuai, maka dia boleh duduk kat situ. Dan timbul persoalan, boleh dah nak duduk sekali satu rumah? Dalam mazhab Syafi'i kita tidak digalakkan. Tapi ada pandangan boleh. Kalau katakan rumah tadi adanya 2 tingkat, satu yang terpisah lah, terpisah, boleh. Kalau nak duduk satu rumah tapi rumah yang adanya penghadam ataupun adanya mahram, tapi seeloknya tidak tinggal serumah dalam tempoh perceraian tadi, walaupun dalam edah. Dah habis edah memang tak boleh lah. Isteri tadi, suami tadi kena keluar, kena bagi isteri duduk di rumah tadi, dia yang kena keluar. Ataupun kalau dia nak duduk rumah tadi, dia kena sediakan. Hak tempat tinggal yang diperuntukkan dalam seksyen golongan 1 tadi akan terhenti. Berarti isteri tadi dia akan terhenti, dia dapat nafkah tempat tinggal tadi dengan beberapa cara. Antaranya ialah jika tamat iddah. Jadi kalau dah bercerai, edah dia dah tamat, maka tidak lagi dia berhak untuk mendapat tempat tinggal. Tapi kalau katakan bekas suami tadi, dia kata tak apalah, saya sewa rumah ni, awak duduklah dengan anak-anak, saya yang bayar sewa. Itu berlaku tuan-tuan. Ada yang dia masih menyara bekas isteri, sewa rumah tadi, dia sediakan rumah dalam tempoh edah, dan selepas itu dia stay, continue. Maka dia anggap sebagai sedekah dia lah, jariah dia lah, bukan lagi sebagai tanggungjawab nafkah. Itu boleh. Okay. Terhentinya nafkah tempat tinggal tadi bagi isteri yang diceraikan setelah tamat tempoh iddah. Ataupun jika tempoh penjagaan anak telah tamat. Jadi dia bagi tempat tinggal tadi kerana adanya hak jagaan anak tadi dapat kat isteri. Maka secara automatik lah nafkah untuk tempat tinggal anak tadi juga menjadi tanggungjawab dia lah. Tapi sepatutnya nak dapat hak jagaan ini, dia ada syarat dia, mesti dia ada tempat tinggal. Belum masuk waktu kan? Belum kan? Panjang. Saya tengok sana berkelip-kelip kan. Okey, kita bagi laluan untuk azan dulu sekejap. Nanti kita sambung sekejap. Ada 3 perkara lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله اللهم صل La على ilaha illallah. Allah rabb hadhihi al-jannah. Salatu wassalamu ala Baik, sikit lagi tuan-tuan ya. Tadi nafkah tempat tinggal tadi. Okey, ini khusus bagi yang nafkah dalam tempoh perceraian, selepas perceraian. Jadi nafkah tempat tinggal bagi isteri yang diceraikan melalui kuasa mahkamah Seksyen 71 di bawah Seksyen kurungan 1 tadi, suami tadi perlu menyediakan tempat tinggal lah, sama ada rumah itu ataupun rumah lain yang disediakan oleh bekas suami. Dan hak tempat tinggal tadi akan terbatal. Isteri tadi sudah tidak layak lagi untuk mendapat tempat tinggal, dan suami lagi tidak berdosa lah dan tidak menjadi satu kesalahan lah sekiranya dia tidak menyediakan tempat tinggal. Maksudnya di bawah kurungan 2 ni. Pertama ialah tadi saya sebut tadi, apabila habis edah, isteri tadi dah selesai habis tempoh edahnya, maka suami tadi tidak wajib lagi lah menjadi tempat tinggal. Ataupun tempoh penjagaan anak tamat. Tempoh penjagaan anak tamat ni, kalau ikutkan perintah mahkamah ni, sehingga anak tadi dia boleh berlaku dalam dua keadaan lah, ataupun tiga keadaan lah. Satu, anak tu dah besar, dah tidak lagi menjadi tanggungjawab ayah untuk memberi nafkah. Kalau ikutkan kaedah hari ni, sehingga anak tadi lepas belajar lah, selepas belajar, sama ada di peringkat rendah ataupun di peringkat universiti lah. Jadi hak jagaan anak tadi dah tidak lagi menjadi tanggungjawab ayah lah. Kalau katakan anak tadi dah habis belajar, umur 21 ataupun 22 macam tu, boleh dikatakan dah habis belajar lah. Anak tadi dah wajib mencari nafkah dia sendiri, tidak bawah tanggung ayah. Ataupun hak jagaan anak tadi, dia boleh bertukar, boleh bertukar dengan sebab pilihan anak. Sebab saya sebut tadi kan, kita nak pindah keputusan mahkamah hak jagaan tadi ada 3. Pertama sekali ialah apabila berlakunya penganiayaan ataupun pengabaian, dipanggil pengabaian kebajikan. Orang yang menjaga tadi, orang yang menjaga
tadi diberikan hak jagaan tapi dia tidak tunaikan tanggungjawab. Dia tidak tunaikan tanggungjawab, dia tidak menjalankan amanah yang diberikan kepada dia, maka putusan mahkamah yang sebelum ini boleh diubah. Kerana atas faktor kebajikan. Kebajikan anak tadi boleh diubah. Itu adalah perkara yang menyebabkan keputusan mahkamah hak jagaan tadi boleh disemak semula. Ataupun bilanya orang yang menjaga tadi, biasanya hak jagaan tanahnya akan dapat kat isteri lah. Bila isteri tadi dia berkahwin lain, dia dapat hak jagaan anak, tapi selagi mana dia belum berkahwin lain, dia boleh anak dia. Tapi kalau dia dah kahwin lain, si bekas suami tadi boleh pergi minta kebenaran mahkamah untuk ubah keputusan. Ada macam tu. Isteri tadi yang menjaga anak tadi dia berkahwin lain, maka boleh pergi minta dengan mahkamah untuk pindah hak jagaan tadi yang mana diputuskan dapat kat isteri untuk jadi bawah jagaan suami. Dengan sebab isteri tadi ada suami yang baru. Tadi yang pertama tadi sebab kebajikan anak. Orang yang jaga tadi dia tidak tunaikan. Jadi bila berlaku dua tadi, tamatlah hak jagaan. Tamatlah hak jagaan, maka tak boleh lagi lah. Dia nak dapatkan tempat tinggal. Kerana hak jagaan anak tadi dah berubah. Ataupun yang ketiga, anak tu sendiri dia dah besar. Tadi dia berada di bawah jagaan ibu. Tiba-tiba dia dah besar. Dia dah mumayyiz lah, ataupun dia dah balik, dan dia buat pilihan, dia nak ubah, dia tak nak duduk dengan mak, dia nak duduk dengan ayah, maka boleh dipinda, tapi kena bawa kepada mahkamah lah putusan tadi atas pilihan anak tu sendiri, dia nak duduk dengan siapa. Tiga sebab ni boleh pinda keputusan. Jadi jangan anggap bila dah dapat kat bekas isteri selama-lamanya duduk dengan bekas isteri. Tapi kalau anak tu sendiri rasa dah sampai masa dia nak pergi duduk dengan ayah, dia boleh. Ayah tadi kena mohon dengan mahkamah lah untuk pindah. So begitulah juga bila tempat tinggal ini pun, bila tempoh hak jagaan anak tadi tamat, maka tak dapatlah tempat tinggal kepada isteri tadi. Kerana dia sediakan tempat tinggal kerana melibatkan nafkah kepada anak. Dan ini yang ketiga, jika perempuan itu telah berkahwin semula, automatik lah. Kalau katakan dia dah habis edah, dia dah kahwin lain, tak dapatlah untuk dia mendapatkan lagi tempat tinggal. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itu sedikit perkongsian sambungan daripada perbincangan yang lalu berkaitan dengan nafkah, dan dia selari dengan undang-undang yang ada dalam akta. Kalau melibatkan di wilayah persekutuan, kalau di negeri ada enactment di peringkat negeri. Wallahu a'lam. Ada soalan? Mesti faham berkaitan dengan nafkah. Baik saya. Nafkah anak kadar ini mahkamah yang putuskan. Dari segi berapa jumlah tadi, mahkamah yang putus. Dan yang kedua, berdasarkan kemampuan. Berdasarkan kemampuan yang munasabah lah. Sebab itu bila nak buat tuntutan nafkah ni, dia kena tengok kepada kemampuan. Hujah-hujah tadi kena dilampirkan lah. Jadi biasanya tak ada beza lah. Cuma hak umur anak tadi, dia kena tengok lah. Kalau masa sekolah rendah ni mungkin kos dia taklah besar sangat, tapi kalau dah sampai peringkat universiti tu, tempat sekolah menengah tu, tinggi sikit lah. Sebab tu dia boleh ubah pada bila-bila masa saja. Nafkah ini boleh disemak semula dengan mahkamah. Anak tadi? Tak. Anak tadi sehingga dia, kalau kita sehingga tamat sekolah lah. Kalau dalam fiqh, sehingga anak tadi balik. Sehingga anak tadi balik. Kalau katakan nafkah ayah kepada anak tadi sehingga anak itu balik. Sebab kalau dalam fiqh manhaji ni, tuan-tuan, sikit daripada soalan, berkaitan dengan nafkah bapa kepada anak ni,
dia tengok kalau katakan anak tadi yang masih belajar, kalau dalam fiqh haji saya tengok ada menarik juga untuk lihat dia boleh bagi ayah tadi boleh bagi pilihan untuk dia bagi nafkah ataupun tidak kepada anak tadi. Kalau katakan anak tadi dia belajar mana kan jika anak itu tidak bekerja kerana masih belajar, hendaklah dilihat pula kepada ilmu yang dipelajari. Jika anak tadi telah balik, nafkah bapa kepada anak tadi dia lihat kepada anak yang masih kecil dan sampai anak tadi balik saja. Itu nafkah balik ni. Kalau kita tengok 15 tahun dah balik dah anak lelaki, anak perempuan lagi ni lah. Tapi cuma undang-undang sekarang ni sehingga habis belajar. Tapi kalau dalam fiqh dia sampai balik. Jadi itulah untuk nafkah tadi. Cuma kadar ada. Cuma menarik ni, jika anak tadi dia belajar ilmu fardu kifayah, ayah dia tadi boleh buat pilihan. Ini dalam fiqh manhaji. Ayah dia boleh buat pilihan sama ada dia nak bagi nafkah ke tak nak. Tapi kalau anak tu belajar ilmu fardu ain, wajib ayah tadi bagi nafkah pada anak yang tidak bekerja, yang dah besar tapi dia masih belajar. Itu fiqh. Tapi dalam undang-undang hari ini sama. Wallahu a'lam tuan-tuan. Cuma kalau hak jagaan saya nak kaitkan dengan nafkah ni, dengan hak jagaan ni dia tak lari. Kalau hak jagaan, seorang ibu dia nak tuntut hak jagaan anak lelaki dengan anak perempuan, dia ada beza umur. Ada beza umur. Anak lelaki sehingga anak tadi umur 7 tahun. 7 tahun. Lebih pada 7 tahun dia jadi kafalah dah. Dia kena anak tu yang memilih nak duduk dengan siapa. Tapi kalau anak perempuan sampai umur 9 tahun. Sampai anak tadi umur 9 tahun, ibu tadi boleh menuntut anak tadi untuk bawah jagaan dia, hadanah. Itu kalau tuntut atas hadanah dia ada 2. Lepas tu dalam undang-undang pula dia ada ekstra. Bagi undang-undang di wilayah persekutuan ni boleh lagi kalau anak tu dah umur 7 tahun, boleh lagi minta ekstra dengan mahkamah, pertimbangan mahkamah sehingga anak tadi umur 9 tahun. Kalau kata anak lelaki boleh. Lebih pada 9 tahun dah tak boleh dah. Tak boleh nak minta ekstra dengan hakim, tak boleh dah. Kena buat secara pilihan anak, nak duduk dengan siapa kalau anak lelaki. Tapi kalau anak perempuan umur 9 tahun menjadi hak ibu untuk dapatkan hak hadanah. Tapi kalau dah selepas 9 tahun boleh ekstra lagi 2 tahun sampai umur anak tadi 11 tahun. Lebih pada 11 tahun tak boleh ekstra lah. Itu undang-undang. Tapi kalau dari segi fiqh fiqh dikira mumayyiz saja. Wallahu a'lam. Okey, sangat itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.